Orang berjalan dekat fakulti. Dari fakulti ya guys. So inilah rakan-rakan saya. Hai semua, hai. Hai. Dah belum? Dah. Lagi jalan. So kita orang akan lalu dekat Kayu. Jumpa kayu. So guys, ini aktiviti kami yang kami buat petang-petang ni. So korang tengok je layan konsep ni. Di batu, cepatnya ambil batu. Okey, lepas tu kami akan ambil lepas itu. Korang tengok apa yang diorang buat. So kita orang berada kat tasik. So kita berada kat tasik. Nampak kongkong ke? Gila. Tak ada lighter. So diorang tengah cari kayu untuk mempamerkan skill dan kreatif diorang. Kena jagung lah. Wajah Kimi. Wajah Dira. Selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 10 membina naratif sejarah kami di kawasan yang mempunyai struktur semula jadi yang teguh, iaitu Tasik. Melambangkan ketahanan sistem pendidikan Cina di tanah Melayu. Model yang kami susun daripada kayu kayan dan batu bata ini menceritakan tentang semangat berdikari masyarakat Cina sejak abad yang ke-19. Bermula dengan sistem Shishu atau sekolah pondok Cina. Pendidikan ini berkembang pesat hasil sokongan padu klan, persatuan peniaga dan komuniti setempat. Mereka tidak menunggu bantuan kerajaan kolonial, sebaliknya membina sekolah sendiri untuk mengkaji jati diri, bahasa dan budaya mereka. Keutuhan model kami ini mencerminkan CDG 11, Bandar dan Komuniti Mampan. Sejarah pendidikan Cina adalah bukti bagaimana sebuah komuniti yang mampan mampu menyediakan akses pendidikan melalui kerjasama ekonomi dan sosial, seperti pohon buluh yang tumbuh dalam rumpun yang rapat. Masyarakat Cina ia memetikkan perpaduan dalam membela nasib pendidikan anak-anak mereka. Walaupun pernah menghadapi cabaran seperti enakmen pendaftaran sekolah 1920 oleh British, semangat mereka tetap teguh seperti batu-batuan yang kami susun di sini. Tengoklah. Bagi kami, mempelajari sejarah di tengah-tengah alam ini memberikan perspektif baru tentang daya tahan. Pendidikan bukan sekadar tentang bangunan sekolah, tetapi tentang kehendak sebuah komuniti untuk terus maju. Sebagai calon guru, kami belajar bahawa kreativiti PDP boleh bermula daripada semangat juang komuniti. Kami bertekad untuk membina ruang pembelajaran yang inklusif, menghormati pelbagai budaya dan pada masa yang sama memastikan setiap murid faham bahawa kekuatan sebuah bangsa tetap pada akar pendidikan yang tidak mudah goyah oleh badai perubahan zaman. Sekian, terima kasih kasih daripada kami. Sisi. Up. Kami berikrar untuk menjaga alam sekitar dengan penuh tanggungjawab. Kami berusaha mengurangkan pencemaran, menjimatkan air dan tenaga, mengitar semula bahan yang boleh diguna semula.
serta melindungi tumbuhan dan haiwan di sekeliling kita. Demi generasi hari ini dan masa depan, kami berjanji untuk memelihara bumi agar kekal bersih, hijau dan sejahtera.